Okey, bab 3 algoritma. Okey, ialah urutan atau jujukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah prosedur. Bagaimana proses menyelesaikan masalah dilaksanakan. Algoritma diperlukan untuk mengarahkan komputer melaksanakan langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Secara umumnya, algoritma ialah satu susunan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Algoritma terbahagi kepada dua, iaitu carta alih dan pseudocode. Carta alih, rajah yang mengandungi simbol-simbol yang disambungkan untuk menunjukkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Pseudocode, satu set aturan yang ditulis dalam bahasa tabi'i untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Ia menunjukkan langkah demi langkah untuk melaksanakan sesuatu tugas. Okey, ini contoh carta alih seperti mana dalam buku teks. Okey. Dan contoh pseudocode. Okey. Dan kita pergi di sini, kita kata untuk carta alih ada maksud atau simbol yang tertentu tersendiri, iaitu terminal, segi empat tepat, pilihan, anak panah, segi empat selari dan bulatan penyambung.